Pasaran otomotif Malaysia bagi suku pertama 2025 terus dikuasai oleh jenama tempatan, dengan Pro 2 mendominasi tangga teratas. Jata jualan dan Proton pula menunjukkan kebangkitan kukuh menerusi pelancaran model baru. Data rasmi dari Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menunjukkan Pro 2 Beza, Axia dan Myvi menduduki tiga tangga teratas bagi bulan April 2025, sekaligus mengukuhkan lagi kedudukan Pro 2 sebagai pengeluar utama negara. Proton pula tidak ketinggalan dengan Saga dan S70 yang konsisten mencatat peningkatan bulanan. Pro 2 kekal sebagai jenama nombor 1 di Malaysia dengan 6 model dalam teratas dan Beza mengukuhkan statusnya sebagai sedan paling popular. Strategi harga kompetitif dan rekod kebolehpercayaan terus menjadikan Pro 2 pilihan utama pembeli Malaysia.